Sebab ada wujud beberapa spekulasi daripada masyarakat awam, negara-negara yang seolah-olah menjadi proksi bagi kuasa Zionis yang berada di negara Arab, contoh macam sekarang Jordan, Mesir, bahkan ada spekulasi pada masyarakat awam kata Saudi itu sendiri, UAE, Qatar dan sebagainya, adalah satu daripada the grand design kepada pembinaan negara haram yang negara Greater Israel ni yang terbina oleh Taghut ni, dan mereka pun berada di bawah payungan yang sama. Kita boleh katakan, adakah benda itu betul ataupun tidak? Sebab negara, yalah, macam contoh negara Saudi, dia adalah negara yang memegang dua tanah suci. Habis tu negara-negara yang lain, contoh macam di Jordan, di Mesir sendiri, sebuah negara yang bumi para anbiya dan semua, tapi takkanlah kita katakan itu adalah sebahagian daripada payung the greater design Taghut tu sendiri. Macam tu, macam mana kita nak kata? Okey, dia yang ni kalau kita nak faham, kita kena balik kepada tahun 50-an 60-an. Okey, Tahun 50-an 60-an. Jadi kita selalu dengar perkataan the greater Israel, Israel Raya.